Saya nak bagi tahu 997 ni dia takkan, kena ingat dia takkan hubungi anda. Nombor dia hanya satu saja, 997. Katalah lepas ni anda terima panggilan telefon daripada NSRC atau National Scam Response Center atau Pusat Panggilan Anti Scam. Anda terima call daripada dia, itu sebenarnya scammer. Sebab NSRC, National Scam Response Center atau Pusat Panggilan Scam Respons Kebangsaan ni, dia takkan hubungi anda dan dia tak ada nombor lain selain nombor 997. Ramai juga mangsa yang dia dah kena scam, dia kena lagi sekali. Kenapa? Tiba-tiba dia tengok dalam laman media sosial ada satu page ni, dia kata dia National Scam Response Center nak bagi bantuan dapatkan kembali ganti rugi duit dia yang dah kena scam. Dia pun berurusan melalui mesej, sama ada WhatsApp ke, Telekilogram ke kan. Dia start mesej, dia start call anda, bagi tahu okey kita boleh bantu anda. Dan yang lebih menarik perhatian saya ialah dia menggunakan wajah saya. Dia banyak gunakan wajah saya, banyaklah wajah saya dan wajah kawan-kawan saya dan bos saya. So banyak orang tanya saya, tuan, ini betul ke National Scam Response Center ni? Sebab dia kata dia nak menawarkan bantuan. Dia begini National Scam Response Center yang betul adalah yang anda call dia di 997. Tapi kalau anda berurusan dengan dia dalam mesej, dia guna nombor selain 997, dia guna page dalam media sosial NSRC. Saya tengok ada page NSRC tu. Dia kata okey tak apa, kita boleh bantu awak. The best part guys, dia minta fees. Ni kita nak bantu ni, awak kena bagi fees dulu. Nak kena bayar fees dulu. Anda kena tahu bahawa setiap bantuan yang anda terima ni tidak ada bayaran. Kalau dia suruh bayar je, itulah tanda dia scam. Alright?